Assalamualaikum dan salam sejahtera kawan-kawan. Okay, selamat pagi. Hari ni aku keluar mancing lagi geng. Okay, hari ni aku guna set UL geng. Dah lama aku tak main UL. Ayak pun hari ni ada rendah sikit. Sebab aku main UL, umpan pun tak ada. Okay, pada yang baru dalam channel aku, jangan lupa subscribe, like dan share. Dan dalam channel aku, terima kasih. Okay geng, harap banyak ikan makan UL. Crack. Situ pula dia. Lama tak layan. Lombang. Lama tak layan GT geng. ABGT yang pertama. Wih, 2 ekor geng sekali geng. Syukur geng. Allah, nak buka tadi. Syukur. Sini dia main Tukar main atas ni. Ini shock main kalau main popor sabiki ni tengok. 2 kita punya mata kail lah. Ini kalau dikena 2 sekali. Okey. Tak sini tu. Ini ikan terpaksa kita simpan juga. Kalau dah nanti dia berjalan. Allahu Akbar. Tinggi di ombak tadi. Masuk dalam beg aku. Tinggi pula ombak ni. Tengok hilang dah seekor ikan. Oh, strike. Bukan size. Kurang. Sangkut dengan banyak di depan ni. Okay, kita cari lagi dia geng. Allah, sakit pula. Kenal lagi. Ayak kau ni dari depan ni. Syukur geng.
Tadi 2 ekor aku dah terlepas. Ombak aku kuat sangat. Kalau pakai popper sabiki ni kita boleh atas batu boleh umban ni. Kita tak sangkut. Tapi kalau ayak dalam payah sikit ni. Dia tak nampak dah. Kalau ayak yang rendah lagi cantik. Oh, kena ni. Wah, ucap kat ni. Gigi kan ni. Kuat juga ni. Ada saiz ni. Kau putih je. Gigi ke apa ni? Gigi ni. Ada saiz ni. Ada saiz ni. Atau kena tempat lain. Besar ni. Kuning. Saiz elok ni. Patutlah lama tak ada. Ada mak dia nak bagi. Dia saiz. Kurging. Ni ganti yang 2 ekor aku punya terlepas tadi. Gambar. Tiga ekor lagi. Tu anak-anak je. Atau ada saiz-saiz yang sudah tiga. Oh, kena lagi. Dia kejap. Oh. Dah lama aku tak lain lagi. Syahdu. Saiz goreng dia bagi, geng. Penting ada tambahan. Sini dulu lah. Allah Akbar. Okey. Tak kena ni. Oh, kena. Betul-betul dekat batu. Allah Akbar. Mana bodoh. Terbang dia. Lagi. Sekali lagi, geng. Syukur. Dah lama tak makanan ni. Dah lah. Ikan GT. Gerepuh pun ada orang panggil. Aduh. Rosak dah aku punya ni. Sabiki je. Kalau yang tak pandai buat sendiri pun boleh beli Apollo tu je, yang sabiki tu. Tinggal sambung je di bawah dia ni. Sambung je macam ni. Ini popper. Lepas tu sambung je. Nak sambung 2 ke, 3 ke, 5 ke. Tapi kalau aku syorkan 3 lah paling banyak pun. 2 paling cantik. Senang.
Kalau terlampau banyak pun payah. Lagi. Ya ada dah. Ya nak kecil. Memang aku saja target. Hai. Mana? Aku tahu yang kecil-kecil tu ada sini je. Dekat tu kan. Alam, jauh sangat lah kalau dekat tu. Berapa ekor lagi? Tur. Ini ada 2 ekor tadi terlepas. Ya, kali ni aku guna ni udang-udang. Guna udang-udang boleh makan ni. Mungkin dia di dalam dah. Aku guna tu purpose habis ni nak makan. Allah. Sayang geng tadi lucut depan ni. Tukar itu dia makan. Sempat aku nak on kamera. Alamak, kerapu lagi bawa pergi batu. Suai. Kan GT bawa pergi kerapu. Bawa pergi batu. Oi. Betul-betul kerapu dia. Syukur kerapu manis, geng. Tapau je lah kecil-kecil tu. Ikan dah banyak lah. Dia je kali tadi makan. Ya lucut. Kerapu manis, geng. Kecil-kecil pun manis. Ikan dah banyak. Mesti ada mak ni. Kerapu dia kecil pun dia risi. Tadi aku biar umpan ni dia lambat sikit. Aku nak tengok. Betul dia kerapu. Kena lagi. Oh, dalam batu tu. Dalam batu tu je.
Okey kawan-kawan, aku nak balik dah. Syukur alhamdulillah ada strike hari ni. Okey, update hasil lagi, update hasil. Keluar geng. Oh ni paling besar. Menjang lagi. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau tak terlepas lagi 2 ekor. Tadi 9, 11 ekor. Tadi ombak tu sana tinggi betul. Dia dekat apa? Batu tinggi tu. Jadi ikan tu terlepas balik ni. Okeylah. Syukur alhamdulillah ada juga strike aku hari ni. Ada juga lauk. Okey, mungkin aku repeat lagi kali ni. Repeat lagi hari lain. Tapi tak tahu guna apa pula. UL ke? Aku tengok ayak juga geng. Kalau rendah sangat aku guna UL. Tapi kalau ayak tinggi ya mungkin aku guna sarcastic lah. Okey geng. Ciao. Assalamualaikum. Ciao.